Hi guys, my name is Kevin and welcome back to my channel. Yes, so today the second video of in the year of 2026. Okay, video yang kedua. So saya nak ucapkan selamat datang. So apa lagi ah? Apa saya biasa sebut? Oh ini, okay. Selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang dan juga selamat malam di mana sahaja anda tengok video ini. Yes, okay. So itu adalah permulaan video dan kalau kamu tengok tajuk tak video ini, so ini adalah video kompilasi. Okay, di mana ini adalah yang part yang keempat untuk tahun lepas saya buka Pokemon TCG. Okay, so depan ni adalah dia punya intro, nanti yang tengah tu video compilation lah. Okay, yang ini kamu boleh tengok dekat short. Okay, dan belakang nanti adalah dia punya ending dan juga teaser untuk the next video. Okay, so sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih sebab saya dah berjaya dapat 500 subscriber. Yes, so saya punya post nanti dah tak ada lagi lah hashtag road to 500 subscriber. Okay, so new hashtag lepas ni adalah hashtag road to 1k subscriber. Yes, so terima kasih everyone. So you know who you are that make my mission complete to have 500 subscriber in this year. It's supposed to be last year, okay? Sepatutnya tahun lepas, tapi sikit lagi more 500, but I cannot achieve it, so I just continue. I say end of February. Okay, saya punya target adalah end of February, but masih lagi in January I already achieve it. Okay, so thank you so much. So mana-mana yang belum subscribe lagi, yes, kamu boleh klik subscribe button dekat tepi. So itu free saja, tak perlu bayar. Lepas tu bagi like, share video ini dekat kawan-kawan dan juga bell atas ini untuk notification. Okay, so video kali ini macam teaser lepas saya nak buat compilation. Okay, compilation lah yang ini. Saya tak ingat lah Oktober, November, Disember. Okay, apa tu? 3 bulan yang terakhir, Oktober, November dan Disember. So ada 13 episod lah kalau tak silap saya. Okay, so ini adalah pack-pack yang saya buka sepanjang 3 bulan tersebut. So pack saya semakin kurang lah. So saya tak pasti sama ada tahun ini saya dah buat kompilasi lagi ke tak lah. Tapi kita tengoklah macam mana nanti. Sebab sekarang ini saya dah kurang beli Pokemon TCG. Sebab dia punya harga sangat-sangat mahal. Okay, sangat mahal. Dan so bila saya jumpa yang affordable price, harga dia lebih murah, so mungkin saya akan belilah. Tapi mungkin saya akan slow down sikit lah. Okay, slow down, tapi jangan risau. Yes, saya masih lagi minat Pokemon. Cuma tunggu scene ni dia reda sikit, okay, slow down sikit. Mungkin saya akan continue in the future, okay, di masa akan datang. Okay, so yes, saya nak ambil untuk thumbnail saya yang ini. Okay, so ini adalah part 4. Okay, yes, part 4. Nice. Okay, so kita di sini ada Journey Together, kita ada Twilight Masquerade, Stella Crown. Lepas tu kita ada Trick or Treat. Then kita ada Mega Evolution. Yeah, set yang terbaru. Okay, new era yang terbaru, bukan set yang terbaru. Okay, so yes, itu untuk video kali ini. So selamat menonton mana-mana yang baru dan enjoy video kompilasi ini. Yeah. Hai guys, so kita kembali lagi dalam episod 47 Unpack Pokemon TCG. Okay, so kita kembali lagi dengan pack Stella Crowd dari era SWAT Plus. Apa tu? Scarlet and Violet. So issue tu yang sebelum ni. Okay, so dah 47 minggu saya buat Unpack Pokemon TCG dan habis lah untuk tahun 2025. Okay, jom kita tengok kad apa yang kita dapat kali ini. Kita mulakan dengan Energy Fire. Okay, so yang pertama kita ada dapat Chachoba. Okay, harga tu ada ke atas. Yang kedua Hoot Grobin, Graverot, Frogadier,
Pangoro. Lepas tu kita ada Celebi, mythical Pokemon. Reverse Holo, Minshao. Reverse Holo, Melton. Dan kita ambil luck daripada Gengar. Belakang dia hadir dengan Border Silver ni Holo Ray sahaja. Holo Ray Lydian. Okay. So rasanya yang Lydian ni dah ada saya. Okay. Tak apalah. So pack ini kali ini tidak manis macam pack episod yang lepas. Okay. So itu saja untuk episod kali ini. Kita akan jumpa lagi di episod yang akan datang. Thank you dan bye-bye. Hai guys, so kita kembali lagi dalam episod Unpack Pokemon TCG. Okay. So kali ini kita ada Scarlet and Violet, Twilight Masquerade. Okay. Tiba-tiba keluarkan ada pula Twilight Masquerade ni. Okay. So ini daripada SV05. Jom kita gunting dan kita tengok ada hit, ada manis-manis ke masam-sam. Okay. Macam biasa kita keluarkan dahulu, kita bagi Gengar dekat belakang, Lucky Charm dekat belakang, kod-kod dia bagi manis. Okay. Kod kad letak tepi, satu kad ke depan dan energy fighting. Okay, first card Tangela. Okay, harga tu sudah tarik atas. Lepas tu kita ada Clefairy, Sheen, Polchagius, Love Ball, Mini Love for You, Scolipede, Bailey Bolt, comel berani. Lepas tu kita ada Reverse Holo Community Center. Lepas tu kita ada Reverse Holo Seeking. Dan di belakang dia hadir dengan, kalau Silver Border memang tak ada apa-apa lah. So kita dapat Holo Ray Inamoris sahaja. Okay. So pack kali ni manis sebab ada love. Okay. So ini adalah fairy punya fairy type lah. Okay. So dia ada sikit okay, tapi kurang manis. Okay. So itu saja untuk episod kali ini. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Bye-bye. Hai guys, so kita kembali lagi dalam episod Unpack Pokemon TCG. Okay. So kini saya ada 4 sleeve daripada Journey Together, daripada 4 yang berlainan. So kita buka sleeve pack yang pertama daripada Journey Together. So dalam ini ada 4 gambar. So ini gambar yang pertama, Zacian, Crown Zacian, Crown Zenitka. Tengoklah, tapi Zacian ke sama Senta? Tak ingat sangatlah nama dia. Okay. Tak apalah. Kita buka, kita keluarkan dan yang ini kita simpan lah. Okay. So ini pack dia, dalam dia ada satu saja. Jom kita letak dekat Lucky Gengar. Meletak dia bagi manis-manis. Okay. So, jom kita buka, kita gunting sahaja dan kita keluarkan. Okay. Macam biasa, keluarkan terbalik. Kad letak ke tepi, satu kad ke depan dan kita mulakan dengan energi water. Okay. Air. Okay. First Pokemon, first card. Kita ada Bagon. Okay, harga tu saya letak ke atas. Lepas tu kita ada Paras, Wingull, Swinub, Weezing, Trainer Ruffian, Chinchino, Reverse Holo Noibert. Cantiknya ni. Di belakang dia hadir dengan satu star. Oh, kita dapat IR Swinub. Okay. This is IR Swinub ni cantik jugalah. Dan belakang dia hadir dengan
and Reshiram Holore sahaja. Okay, so kita dapat IR swipe up, kad pun nampak cantik. So kita sleeve-kan dahulu supaya kad itu dijagalah. Okay, so dah berapa episod dah tak manis-manis. So kali ini kita dapat manis. Okay, kita dapat IR swipe up. IR ke? Ni IR kan? Saya pun tak pasti. Okay, kalau tahu boleh komen lah. Okay, so pack ini ada manis-manis dari jenis together. Okay, so itu saja daripada episod 49. Ini 3 dapatlah kita dapat pada episod kali ini. Kita jumpa minggu depan. Bye. Hi guys, so kita kembali lagi dalam episod Unpack Pokemon TCG. Okay, so yes, kali ini kita ada pack daripada Scarlet and Violet Journey Together. Okay, yang ini sleeve pack yang kedua. Okay, hari itu itu harga dia lah. Hari itu kita dah buka yang pertama, so hari ini kita buka yang kedua pula. Okay, jom kita tengok pack ini ada manis ataupun tak ada. Okay, so letak tepi dulu. Dan ini dah dia Pokemon Scarlet and Violet Journey Together. Okay, okay, kita letak ke Gengar dulu untuk dia bagi Lucky Charm. Okay, supaya pack ini ada manis-manis. Okay, jom kita gunting. Kita keluarkan. Okay, so code card letak tepi. Satu kad ke depan itu energi. So energi apa yang kita dapat, jom kita pusing. Sebab tu kita letak ke Gengar dulu lah, bagi manis-manis. Okay, so ini adalah psychic energy. Okay, kita mulakan dengan and Joltik. Okay, harga tu saya letak ke atas. Lepas tu kita ada La Vesta, Beldum, Tokowo, Escavalier, kita ada Brook Scouting, Volcarona. Di belakang dia hadir dengan melekat pula. Alamak, mesti tak ada manis-manis ni. Okay, kita ada Reverse Holo Paldean Wooper. Okay, dekat belakang pun sama juga Reverse Holo Lombre. Dan di belakang dia hadir dengan, kalau warna ni memang tak ada apa-apa lah, Holore Megmotar sahaja. Okay, so untuk pack kali ni biasa saja. Taklah tak manis sana lah, tapi okey lah. Okay, so itu dah lah untuk episod kali ini. Kita ada 3 ni sajalah. Jom kita tengok tak apa-apa manis. Okay, kita jumpa lagi episod yang akan datang. Bye-bye. Hi guys, so kita kembali lagi dalam Unpack Pokemon TCG. Okay, so ini adalah episod 52, episod terakhir untuk tahun 2025. Kita akhiri dengan Scarlet and Violet Journey Together. Okay, yang ini adalah sleeve pack yang keempat. Okay, so tak tahu sama ada saya masih sambung lagi untuk tahun 2026 ataupun tidak. So stay tune sahaja sebab stok pun kurang, harga dia pun semakin mahal. So tak tahulah. Okay, kita letak dekat jam, ambil Lucky Charm dekat Gengar dahulu, terus kita gunting. Okay, so siapa-siapa nak tengok saya teruskan untuk tahun 2026, boleh komen di bawah. Adalah beberapa pack lagi saya boleh buka, tapi saya masih fikir sama ada saya nak teruskan ke tidak. Okay, so kita keluarkan code card, letak bawah, satu card ke depan, dan kita letak dekat Gengar dulu untuk dapatkan luck dia. Okay, so harap-harap episod terakhir 2025, episod 52 ni ada manis-manis. Kita mulakan dengan Fighting Energy. Lepas tu kita ada Wingull, Swinub, harga seletar ke atas, Shelmet, Shelgon, Shelgon, Escavalier, cantik awak ni, Brook Scouting,
Volcarona, Reverse Holo Ruffian, Reverse Holo Mask, Mioscarada, Ustaz sebut Mioscarada, dan di belakang dia hadir dengan, silver border memang tak ada apa-apa lah, Holo Regi Rock sahaja untuk penutup bagi tahun 2025. Okay? So sila komen kalau kamu nak tengok saya sambung balik untuk tahun 2026 nanti. Okay? So tak ada manis-manis untuk episod yang terakhir, episod 52. Okay? Itu saja. Thank you. Dan kita tengok 2026 ada sambungan ataupun tidak. Okay? So itu saja. Bye-bye. Okay, so itulah tadi video-video kompilasi daripada 3 bulan terakhir 2025 iaitu Oktober, November dan juga Disember. Okay, so dekat sini rasanya kita ada 13 episod lah kalau saya tak silap kira. Okay, kita ada Toilet Masquerade, lepas tu kita ada era yang baru iaitu Mega Evolution, then Journey Together, yang ini yang paling lama lah, Trick or Treat. Okay, lepas tu kita ada Stellar Crown. I still have Stellar Crown left. Mana lagi? Tak ada lah. Okay, this is all Journey Together. Okay, itu saja yang ada lah untuk episod 3 bulan ni, part 4. Okay, so itulah dia. Yeah. So saya harap semua happy lah tengok compilation. Okay, walaupun saya dah post dekat short ataupun reel, tapi ini video dia lebih panjang sikit lah. Okay, yang mana layan sampai habis, thank you so much. So mana-mana yang belum support, tolong support lah. Okay, so sebelum saya habiskan video ni, macam biasa kita ada teaser untuk the next video. Okay, so ini letak tepi dulu, tak sini lah. Okay, so depan ini kamu boleh tengok lah, ini adalah antara cut-cut yang saya pernah dapat untuk tahun lepas. Okay, jap saya tunjuk lah. Ini asalnya ini tahun ini. Yang ini the latest one lah. Ini tahun ini punya. So tak perlu tunjuk lah. Okay. Ini rasanya last year. Dia start. Saya pun tak tahu lah macam mana dia punya susunan. Macam ni kah? Macam ni. Okay. Boleh tengok lah. So ini tahun ini punya lah. Tak kira saya letak sini lah. This year punya. Okay, so yes, yang ini adalah What Troll. Okay, this is my friend give it to me. Okay, dia bagi saya lah. So as a gift. Okay, What Troll. Okay, yang ini kita simpan lah. That's why I put dia dekat tepi. Okay. Then kita ada Turtonator. Yes, Turtonator ni cantik jugalah. Yeah. Then after that, rasanya Turtonator tu yang first saya dapat. Lepas tu kita ada Cutie Fly. I don't know which one ya. This one or this one yang dulu. Tak ingat. Rasanya macam ini dulu. Okay. I think this one first. Dashband EX. Okay. Then after that baru Cutie Fly. Wow. Tengok cantik kan. Then after that baru dapat yang ini. Octoworm EX. Nice also lah. Yeah. So saya belanja sikit lah apa-apa hit yang saya dapat. Then after that baru dapat, tak tahulah, rasanya ini dulu kan. Ini dulu, baru ini. Saya pun tak pasti juga. Tak apalah. Saya tahu ini yang latest pula. Ini daripada this one Journey Together. This one I'm not sure. 132. Ini 159. 143. Tak pasti juga saya. Okay. Tapi berbeza lah. So ini adalah Swine Up. Nice. See, Swine Up ada snow lagi tu, cantik. Dan ini adalah Clawwiser. Nice. Yes. So saya letak dekat top loader lah supaya dia lebih secure. Okay. So if you ask me, I will keep it or sell it. Of course I will keep it. Saya takkan jual lah. So sebab ini yang saya dapat punya. Okay. Bukan yang saya beli. I don't buy. Okay. So yes. Ini Gengar tak sini lah. The Gengar. My lucky charm. Okay. So next video kita akan buka diecast lagi. Iaitu one case of Hot Wheels. Yes. Yang ini. FPY 86961P.
P. So siapa yang tahu boleh Google search what inside here. For me, I'm not sure. Okay. Yeah, so just stay tuned lah untuk the next video of this one when I unboxing one case. Okay. So mana-mana yang baru dengan channel saya. So can you help me to grow up my channel? Now I will need 1K subscriber. Okay, I hope I can get it by end of this year. Okay, that is my target. Yeah. So until we meet again, thank you, stay safe, and bye bye. I don't know lah, either I should continue or not with this one. So you can comment below. Okay, you can comment below. Should I keep doing opening Pokemon TCG or stop for a while? So you can comment below. Bye.